Kalau anda ada RM20,000 cash, emas apa yang terbaik untuk anda? Jadi, buat sesiapa yang ada RM20,000 dalam akaun simpanan dan ingin tukarkan dalam bentuk emas, boleh tengok video ni sampai habis. Sebelum saya jawab soalan ni, saya akan tanya dulu apa tujuan simpanan RM20,000 ni. Sebab sebelum anda decide untuk dapatkan emas fizikal, penting untuk anda tahu tujuan anda menyimpan emas. Saya bagi contoh yang mudah. Jika anda ingin jadikan simpanan ni untuk maksimumkan keuntungan simpanan, 10 dinar yang bernilai sekitar RM20,000 adalah pilihan yang lebih bagus kerana kadar spread lebih rendah dan kos gold premium lebih murah berbanding dengan 10 keping 1 dinar. Tapi, jika tujuan simpanan anda adalah untuk tabung pendidikan anak-anak, saya sarankan anda dapatkan emas fizikal yang gramnya lebih kecil seperti gold bar 5 gram ni yang harganya sekitar RM2,600. Anda boleh dapatkan 8 keping gold bar 5 gram ni. Kebiasaannya, pendidikan anak-anak ni akan ambil masa bertahun dan kita boleh jual emas ni dalam jumlah yang lebih kecil bila memerlukan. Penting untuk anda tahu tujuan anda simpan emas sebelum memulakan simpanan. Perlukan bimbingan saja untuk belajar menyimpan emas dengan public gold. Tiada cas yang saya kenakan. Anda hanya perlu daftar secara percuma, minimum RM100 untuk aktifkan akaun emas dan anda sudah memiliki simpanan emas anda yang pertama.